Hai, kami The Baker mengucapkan salam Aidilfitri kepada semua. Ampun maaf zahir dan batin. So, kepada yang ada The Baker Easy Pot ni, jom cuba resepi ni. Kepada yang belum ada Easy Pot ni, jom beli kat link di bawah. Okey, untuk resepi kali ni, jom kita buat rendang daging, tapi variasi lain sikit. Kita cuba buat rendang daging variasi daerah Kuala Kangsar. Jom kita cuba. Bahan-bahan untuk rendang daging kita hampir sama sahaja. Cuma yang membezakan kita, herbicide kita tukarkan dengan kelapa parut. Okay, cili boh, halia, serai, bawang hiris, kelapa parut, santan, daun kunyit. Bahan utama adalah daging. First sekali kita masukkan semua sekali bahan ke dalam Easy Pot ini. Masuk saja terus. Okey, kacau seperti kita punya rendang dan tutup. Tutup kita punya Easy Pot. Rendang kita pilih mood meat and stew. Okey, siap sudah rendang daging Kuala Kangsar kita. So, kepada yang ada Easy Pot, jom cuba buat. Yang belum ada, link ada kat bawah. Jom dapatkan.